peta ni, tengok peta ni. Tengok besar, belum besar. Kalau dia masuk, aku sergah lah. Dah 5 minit dah. Kenapa? Cerita kau tak pergi lah sini. Bukan saya tak pergi. Abah dah pergi. Pergi. Abah dah dekat depan ke? Dia dekat depan. Dah pergi ke? Pergi. Ha? Cakap betul. Jangan. Aku mana sempat. Dia nak mandi lagi lah. Anu lagi mana sempat. Mana sempat orang tunggu dia. Dia nak mandi lagi. Mandi lama. Kita ni dia tak matikan TV ni. Tak nantikan. Aku tak tekan. Kita nak dia tahu. Petik nama Apip dia boleh. Pandai lah budak ni. Budak ni kan pandai. Dia dah tahu lah. Gol. Patung dah tidur je patungnya. Jangan. Patung dia dah tidur. Kalau jumpa lagi aku ambil lagi kotaknya, ambil semua terus. Tak dalam bilik. Sorokkan kat belakang sini dekat itu ke yang anu biru tu kan. Kau letak, kau sorokkan kat situ. Bagi lagi kali kedua. Kali pertama ambil satu, kali kedua ambil semua. Tengok dia jadi sikit yang ambil satu-satu. Pandai je. Satu-satu je banyak. Cina dulu yang aku beli silik. Dia tiba-tiba bankrupt tau. Aku pun beli lah. Tiba-tiba bankrupt. Ni kau tak bagi pergi kan. Kau tengok cerita. Kalau kau tengok cerita tu, kau pergi dapur, kau duduk kat belakang, dekat belakang hanger. Dia tak ada ambil air pun. Aku tengok kat tangan ni kosong je. Sebenarnya dia menyuruh. Aku balik Jumaat, tiba-tiba dah ada dah. Dia jalan pelan-pelan, lepas tu dia muncul. Kena pandang. Kat situ kau kena pandang. Masa tu aku dah tengah dah tak pergi tadi. Dia dia kacau lagi. Dugaan balik Jumaat tu dia kacau. Pergi okey, baliknya ada dah masuk kat bilik. Mau jumpa yang belakang.